Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Beri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur sebab anda tahan dari buku lain, tidak tahan dari buku ini. Muka surat 92 yang mana perbincangan pada malam ni masih lagi berkait dengan bab yang ke-10, taqsimu asma'illah min haitsu dilalah, pembahagian nama Allah mengikut makna yang ditunjuki oleh kalimah. Itu maksudnya ad-dilalah, menurut indikator makna. Jadi setiap nama Allah tu dia ada maksud dia. Dulu anda sebut dalam perbincangan bahawa kalimah itu dalam ilmu ni dia panggil simbol. Simbol ni cuma dalam bentuk gabungan huruf hijaiyah. Orang panggil perkataan lah. Tapi ada juga simbol dalam bentuk lambang-lambang. Misalnya arrow, isyarat anak panah itu simbol juga. Itu kalau kita belajar bahasa Arab, muqaddimah dia akan sebut begitu. Jadi nama-nama Allah ni sama ada hak 99 tu dan juga hak tidak. Dalam gabungan 99 itu, setiap kalimah itu dia ada dilalah makna dia. Dia ada penunjukan makna. Dia ada isyarat kepada makna-makna yang tertentu. Jadi sebagai sambungan, muka surat 92, dalam kitab Sahih Bukhari serta Sahih Muslim disebutkan hadis berkait dengan permasalahan ini. Diriwayatkan dari Abu Hurairah daripada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, Inna ta'asmin 'indallah rajulun tusamma malikal amlak. Sesungguhnya nama yang paling dibenci oleh Allah adalah seseorang yang dinamakan dengan malikul amlak, raja sekalian raja. Kita bincang sebelum ni, walaupun ada setengah nama tu boleh kita letak nama makhluk. Ingat tak kita bincang ni? Tetapi hak tak boleh tu tak boleh lah, jelas tak boleh. Allah tak boleh menyebut nama orang Allah. Abdullah boleh. Tetapi ada setengah-setengah nama dia boleh. Walaupun kukuk mana pun, walaupun kata boleh pun, kalau tidak letak, itu lebih baik. Kita bincang hak akhir sebelum ni. Kemudian pada malam ni, dalam satu riwayat, disebut bahawa inna akhta'asmin indallah. Nama yang paling Allah benci adalah seseorang yang dinamakan dia dengan Malikul Amlak. Malikul Amlak adalah raja sekalian raja. Imam Muslim dalam sahihnya menambah redaksi la malika illallah azza wa jalla. Tidak ada penguasa. Malik ni mana yang memiliki. Kalau buang alif tu jadi makna raja. Malik tu raja. Malik yang memiliki. Tiada yang memiliki kecuali Allah. Jadi dia terjemah tu penguasa, betul lah. Mana yang menguasai, yang memiliki. Itulah kalau kita baca Fatihah tu kan, dia ada qiraat kan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ada alif dengan tak ada alif. Boleh belaka tu nak baca tu. Jangan baca malak sudah lah. Tu tak boleh. Baik. Jadi apa tak boleh tu? Bawah tu dia akan huruf selepas. Kita baca dulu. Dalam Sunan Abi Daud dan penulis kitab hadis-hadis lain lah, kitab-kitab sunan yang lain, disebutkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Shuraih radhiyallahu anhu. Annahu kana yukna Abul Hakam. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قال شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قال شريح قال فأنت أبو شريح. Abu Shuraih diberi panggilan Abul Hakam. Bila disebut depan Nabi, Abu Shuraih tu dengan makna Abul Hakam. Bila Nabi dengar gitu, maka Nabi kata sebenarnya Abul Hakam itu lebih Allah lah sebenarnya. Al-Hakam yang memutuskan hukum dengan tepat tu Allah. Apa jadi namamu hatunya? Gitulah soalannya. Dan sepatutnya hanya kepada Allah sajalah digunakan nama itu. Sepatutnya begitu. Maka Abu Shuraih pun menjelaskan apa yang dia tu dikunyahkan dengan Abul Hakam. Dia kata sesungguhnya ketika terjadi perselisihan terhadap suatu perkara, maka masyarakat saya mendatangi saya supaya saya memutuskan perkara itu di antara mereka.
Bila saya buat keputusan, kedua-dua belah pihak yang berselisih itu menerima keputusan itu. Acak kali mana lagi tu. Sebab tu saya ni tempat rujuk ke bila nak selesai masalah-masalah besar lah. Dia sebut gitulah. Nabi pun kata, Nabi pun sebut, ma'asana hadha. Molek tu. Mana Nabi puji, tugas dia tu bagus. Comel tu. Mana mu ni ada peranan yang baik tu, ma'asana hadha. Cuma Nabi kata, famalaka minal wal. Ni anak terima bahasa kita, mu ada anak ke? Ada anak ke tu? Kata Syurih. Qala Syurih. Qala. Maka dia pun jawab. Ada. Ni Abu Syurih, ni makna ayah dia lah. Maksudnya Abu Syurih tu ayah dia. Syurih tu anak dia. Dia pun jawab lah. Dia kata, ada anak saya. Ni ayah kepada Syurih. Nama anak saya. Dia sebut 3 orang nama. Syurih, Muslim dan Abdullah. Maka Nabi pun katalah kepada Abu Syurih. Abu Syurih tu mana ayah Syurih? Dia kala 3 orang anak Syurih, Muslim, Abdullah tu hak mana paling tua lah. Kira paling tua. Jadi ayah dia jawab Syurih lah. Maka Nabi pun kata kalau gitu panggilan muhak sesuanya Abu Syurih. Itu paling sesuanya. Jadi Nabi melalui hal ni kita baca ni daripada hadis riwayat daripada Abu Hurairah. Kemudian dalam Sahih Muslim, kemudian dalam Sunan Abi Daud. Nabi mengarah ke sahabatnya tersebut supaya mengubah nama panggilan dalam rangka menjaga adab terhadap Allah Jalla wa'ala. Walaupun boleh buh nama tidak jadi syirik Malikul Amlak tu, kita niat Raja Dunia. Tak termasuk Allah. Boleh gitu. Sebab Qadil Qudha. Qadi segala qadi. Yang ada ke? Jawatan tu. Hak ni pun boleh tapi semolek-molek tak sah. Kalau boleh halak tak sah. Itu lebih baik, lebih afdal. Walaupun panggilan tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan syirik dengan Allah, tidak. Tapi molek-molek tak sah. Kalau kita ada satu nama yang kira-kiranya tidak ada kemungkinan, tidak boleh disabitkan penyerupaan kepada Allah, itu lagi baik. Itu maksudnya. Sebenarnya tajuk selepas ni pun, kita akan bincang hal tu juga lagi, lebih terai lagi. Tajuk sebelah. Okay, kita masuk pada tajuk yang ke-11. Asma'ullahil husna mukhtassatun bihi la'iqatun bijalalih. Nama-nama Allah yang baik adalah yang layak secara khusus bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah yang khusus pada Allah adalah yang layak bagi kebesaran Allah. Itu tajuk dia. Kaedah yang juga penting dalam kita, kaedah yang asas lah dalam memahami nama-nama Allah yang baik adalah bahawasanya nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang mulia ini merupakan nama khas bagi Allah semata-mata yang sesuai dengan jalalah Allah, keagungan Allah, kamalat Allah, dengan kesemuan Allah dan kemuliaan Allah. Sebagaimana firman Allah, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah ni mempunyai nama-nama yang baik, maka kamu seru, kamu doa dengan menyebut namanya. Jangan sebut nama-nama tu wali tu. Tu sekali dengan tafsir lalu tu. Gitu. Mana sebut nama Allah. Masa kita nak doa, nak seru, nak ya tu, kena sebut Allah. Dan juga nama-nama Allah lain. Asma'ullah husna ni diidafatkan, yakni disandarkan kepada Allah. Apa tujuan? Dikatakan asma'ullahu, nama-nama Allah, disandar kepada Allah. Patut si pada al-husna, yang baik. Apa gitu? Untuk menunjukkan, sebenarnya maksud dia untuk menunjukkan kekhususan nama ini untuk Allah sahaja. Untuk Allah semata-mata. Sebab tu disebut asma'ullahul husna. Oleh kerana itu, dengan maksud itulah Allah menamakan dirinya dengan nama-nama dan menyifati dirinya dengan nama-nama tersebut. Semua nama Allah ini merupakan nama khusus baginya, yang tidak ada satu makhluk pun yang menyerupai nama. Tiada yang sama, tiada yang berpadanan, tiada pemilih nama yang sama, tiada pemilik nama yang sama, dan tidak ada tandingan bagi Allah. Allah memang menyebut beberapa makhluknya dengan nama khusus yang disandarkan kepada mereka. Nama tersebut disematkan kepada makhluk sebagai tanda keistimewaan mereka dan juga untuk menunjukkan bahawa sifat tersebut sesuai dengan kondisi mereka, yakni dari segi kurang dan lemah mereka. Maknanya kalau satu nama tu asal di nama Allah, tapi ada juga Allah sendiri guna untuk makhluk. Kadang-kadang kerana nak memuliakan makhluk dan kadang-kadang kerana nak menunjukkan kelemahan makhluk. Di sini dia buat contoh dalam Quran.
Nama-nama yang serupa dengan nama-nama Allah yang baik tersebut kerap kali juga dalam Quran. Bukan sekali dua, banyak juga. Dengan meniadakan idafat dan perkhususan kepada Allah. Mana sebut tu macam dia idafatkan, disandarkan kepada manusia, bukan kepada Allah. Ada dalam Quran SD Allah guna. Kesamaan nama-nama tersebut tidak serta-merta menjadikannya sama dalam hakikat maksud dan objek yang diberi nama. Tetap nama tu dia jadi tak sama maksud dia tu. Bila guna pada Allah begini, bila guna pada makhluk lain jadi itu maksud dia. Walaupun kalimah itu sama. Supaya ada sebut sama dah. Sami pun diguna juga untuk manusia. Hidup kita pun hidup, Allah hidup. Dan Allah berguna dalam Quran. Cuba tengok. Misalnya, ni ayat kursi. Allah menamakan dirinya Al-Hayyu dalam firman. Al-Hayyu ni nama Tuhan yang maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Dialah Tuhan Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup. Lagi Al-Qayyum. Al-Qayyum mana tegak tidak dengan bantuan sesiapa. Dia menguruskan alam ini. Kalau ngaji sifat dia terus mana qiyamuhu bi nafsihi. Tidak tegak dia tu dengan dia. Sebab manusia ni tegak dengan sokongan orang lain. Allah tidak. Maknanya orang yang tegak dengan sokongan orang lain, dia akan jadi lemah kalau tidak dapat sokongan. Allah tidak begitu. Tak apalah. Jadi sebut sini Al-Hayyul Qayyum ni nama kepada Allah. Allah juga menyebutkan hambanya dengan sebagai makhluk yang hayyun, yang hidup. Tapi orang tak terjemah yang maha hidup. Misalnya dalam surah Yunus ayat 31, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dialah Tuhan yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Mana asal kita ni matilah tak ada, pada hidup, lepas tu mati pula, lepas tu hidup pula, dan lepas tu tak mati-mati. Akhirat lah. Jadi Al-Hayyu tu digunakan. Siap ngalih lah tu. Tapi hak ni untuk makhluk. Hak tadi untuk Allah. Jadi antara hidup Al-Hayyu sebagai sifat Allah dengan Al-Hayyu yang Allah guna kepada makhluk tentu tak sama. Konteks ayat pula lain tu. Tak apa kita baca dia buat sini. Kita baca sini. Sebab kalau dalam nota nak buat ni sebenarnya dia lebih mudah lagi kita faham. Tak apalah kita baca dia dulu. Lebih mudah lagi. Okey, cuba tengok. Kita tengok dia buat sini. Sesungguhnya tidak sama antara Al-Hayyu sebagai sifat Allah dan Al-Hayyu sebagai orang panggil sifat makhluk. Tak sama. Kenapa tak sama tu? Kerana kalimah Al-Hayyu dalam ayat pertama, iaitu ayat 255 tu dah kita baca sama. Merupakan nama Allah yang khusus hanya dimiliki olehnya. Sebaliknya kata Al-Hayyu pada ayat selanjutnya surah Yunus itu merupakan nama bagi kehidupan untuk makhluknya dan khusus untuk makhluk Allah. Kalau dalam setengah-setengah tafsir dia disebut tu lagi. Dia kata Al-Hayyu yang digunakan kepada Allah untuk menyebutkan kebesaran Allah. Makna bila Allah ni maha hidup, maka dia ada di lalah, makna dia kita bincang dalam bab sebelum. Maknanya tak tidur. Maknanya mesti bila tidak tidur tu mesti ada dia buat sesuatu, ada perbuatan tu daripada hak tu. Dia beri rezeki kerana dia hidup tu lah. Yang mana tak ada mati pada dia. Bahkan dalam ayat yang sama. Tak salah ni kan? Mula-mula. La ta'khudhu sinatun wala naum. Ngatuk pun tak ada. Saka tidur. Tetapi, ni anak pakar sebut terus lah. Anak tak baca notan supaya lebih ringkas. Tapi bila Al-Hayyu diguna pada manusia, itu isyarat. Kalau kita tengok di segi nahwu pun Al-Hayya, yukhrijul hayya, hayya tu dia panggil objek. Kalau orang ngaji bahasa Arab dia panggil maf'ulun bih. Kalau Al-Hayyu dalam ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyu tu dia panggil khabar. Allah nak cerita tentang diri dia. Nak cerita dia panggil ayat penyata. Allah nak cerita dialah Allah yang maha hidup. Allah nak nyatakan diri dia. Tetapi dalam ayat Al-Hayyu, dalam ayat Al-Hayyu surah Yunus 31, Allah nak ayatnya lemah manusia. Yukhriju ni mana Allah yang mengeluarkan yang hidup. Mana kita ni asalnya tak hidup. Sebelum tu tak ada pun, dalam rahim ibu pun tak ada. Jadi ada, lepas tu keluar jadi hidup. Kadang-kadang keluar daripada rahim, sekali jerit, tu matilah. Nak ayat lemah tu. Guna kalimah yang sama. Tetapi yang nak dinyatakan dalam ayat yukhrijul hayya, nak ayat kelemahan. Sebab tu dia duduk dalam konteks maf'ulun bih. Yukhrijul hayya. Sebab tu nak kata dalam ni lebih mudah. Kita faham selalu.
Tak apalah. Dua nama ini Al-Hayy yang digunakan untuk Allah dan digunakan untuk makhluk memiliki makna sama apabila tidak diikuti oleh idafat dan pengkhususan. Semua Al-Hayyu terjemah yang hidup sama saja. Tapi bila digunakan kepada Allah, nak menunjukkan tak tidur, tak mengatuk, maknanya maha hidup. Bila digunakan kepada manusia, makna dia ni sebelum tu mati, kemudian hidup. Maknanya hidup dia tu bermula dengan tidak hidup, kemudian hidup. Itu nak ayat lemah. Jadi apabila digunakan kepada manusia, maka dia mengandungi makna kehidupan, lawan kepada kematian. Tapi kalau guna pada Allah, dia bukan lawan kepada kematian. Makna kalau ada orang kata, apa makna Allah Al-Hayyu? Lawan kepada mati. Tak boleh gitu. Kita tak boleh kata gitu. Kita kena sebut Allah Maha Hidup. Betul lah dia tu tak mati, betul. Tapi kalau manusia disebut Hayyu itu makna lawan kepada mati. Makna ada mati. Allah tidak gitu. Baik. Namun ketika nama tersebut digandingkan dengan idafat dan pengikatan khusus, maka kedua kata ini maknanya mengikuti dan menyesuaikan apa di sana. Kalau Hayyu disandar kepada Allah, maknanya maha hidup sebagai tanda kekuasaan Allah, sifat sempurna. Tapi Al-Hayyu kalau disebut dalam konteks dituju pada manusia, dia memberi erti maknanya kelemahan. Sebab apa? Sebab dia bermula dengan tidak ada baru hidup, kemudian dia mati pula. Itu lemah. Dia tak sama. Jadi kata hidup yang disandarkan kepada Allah mengandungi makna kehidupan yang khusus bagi Allah dan sesuai dengan sifat Allah yang sempurna dan mulia. Itu dari segi huraian dia lah. Sehingga bila kita kata Huwal Hayyu, dialah Allah yang maha hidup, maksudnya kehidupan yang sempurna. Bukan sebelumnya tidak ada dan selepas itu ada dan akan tak ada pula, mati pula. Bukan makna gitu. Tidak juga terdapat sedikit kekurangan atau kelemahan yang menyelimutinya seperti lupa dan mengantuk. Sebab manusia ni walaupun dia hidup ada pengaruh mengantuk, pengaruh tidur. Masa dia tidur tu walaupun hidup tak boleh buat apa-apa. Hidup orang kita cakap sepak. Orang Kelantan kata pemapu dah tidur. Dia panggil tidur mampu, bukan tidur mati. Tidur mati tu jurnal tu. Tidur mampu dia tu. Nama ini mengandungi sifat hidup Allah yang maha sempurna dan maha agung. Jadi kata hidup yang disandarkan kepada makhluk bermakna kehidupan yang khusus bagi makhluk Allah yang terdapat sifat lemah dan sifat kurang. Iaitu kehidupan yang sebelumnya tiada. Ini sesuai dengan firman Allah. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu ketika, hinun minad dahri itu suatu ketika, cukup dah kita terima. Tidakkah telah datang kepada manusia hinun minad dahri, suatu ketika yang ringkas, lam yakun syai'an madhkura, yang mana pada ketika yang ringkas itu lam yakun syai'an madhkura, mereka tak ada nak sebut pun tak boleh. Kita nak orang bersebut anak Syamsuddin, orang boleh sebut setelah lahir, setelah bubuh nak ayah pun nama baru orang sebut. Sebelum tu tak ada. Mak tak tahu cuma nama tu letak ada dah cadangnya, tak tahu lagi. Kadang-kadang letak sebab tu orang lain letak rutin aja. Bagi scan dah doktor kata gini tu lain berluah lalu. Sebelum tu tadi nak sebut. Kalau ada pula cadangnya. Ni maknanya sebelum tu kita tak ada. Itulah hidup kita ni. Baik, kehidupan makhluk selain Allah pasti mengalami kematian dan kehancuran sebagaimana Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajh. Semua, anda terjemah mafhum ni, semua makhluk pasti binasa kecuali Allah. Wajah Allah tu maksudnya Allah. Ni kalau ngaji dalam bahasa itulah, lorah, bahasa sastra Arab, dia panggil itlaqul juz wa iradatul kull. Sebut muka tapi makna keseluruhan. Allah lah maksudnya. Kemudian Allah sebut lagi dalam surah An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kalau hidup pun lemah. Allah sebut lagi innahu Allah habislah situ. Kemudian Allah menamakan dirinya dengan Alim, Al-Alim, yang Maha mengetahui. Sebagaimana disebut dalam firman-Nya, innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tapi Allah juga Subhanahu wa ta'ala menamakan Alim, dia guna kalimah Al-Alim itu, Alim, kalimah Alim itulah kepada hambanya. Seperti firman-Nya wa basyaruhu bighulamin alim, dan mereka memberikan khabar gembira kepadanya kepada Nabi Ibrahim lah, dengan kelahiran seanak anak yang alim.
Maksud sini kalau tengok dalam tafsir Ishaq itu, Nabi Ishaq itu. Jadi disebut sini ghulamin alim. Maknanya seorang anak tak lahir lagi, akan lahir. Tapi disebut sifat kepada ghulam itu alim. Sedangkan alim itu nama Allah. Allah guna pada Nabi Ishaq sini. Hamba yang dimaksud ke dalam ayat ini adalah Nabi Ishaq alaihissalam. Nama alim mencakupi juga makna ilmu Allah yang khusus baginya. Sifat ilmu Allah ini adalah pengetahuannya yang sempurna dan tanpa didahului tidak tahu. Juga tiada mengalami sifat lupa serta berkurangan maklumat itu tak ada. Bila kata Allah alim, lagu tu maksud Allah alim. Sempurna, tidak bermula dengan tidak tahu, kemudian tahu. Bakal tahu dah kadang-kadang semakin berkurang ilmu kerana lupa. Silap-silap hari bulan, tak ingat, nyayuk, tak berlaku pada alim Allah itu. Sifat ini tentu saja berbeza bila kita guna alim kepada manusia, tentu tidak sama. Ilmu yang ada pada diri manusia adalah ilmu yang kurang. Seperti mana Allah berfirman, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Aku hanya beri ilmu yang sedikit pada manusia. Anda terjemah begitu lebih mudah. Manusia ni kalau ada ilmu tu qalil, sedikit. Sedikit benar tu nak banding dengan ilmu yang aku ada. Sedangkan kamu diberi pengetahuan yang sedikit. Bahkan ilmu manusia juga bermula dengan tidak tahu. Kemudian berlaku ada ilmu dan berlaku penambah. Tapi asalnya tak ada. Mudah kalau kita nak faham. Kita mula-mula lahir ni orang panggil manusia dah kita. Apa tu panggil anak orang lah. Kullu mauludin. Setiap manusia dilahirkan. Tak tahu kan. Mata pun tak boleh buka mula-mula. Tak faham nak kecek tak boleh. Almost tahun lebih tu baru boleh niru beberapa patah kata. Lepas tu tak boleh terima ilmu lagi. Nak ayatnya manusia. Seperti mana Allah sebut sini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu. La ta'lamuna syai'an. Mereka tak tahu apa-apa. Tak tahu apa satu. Lepas tu belajar tahulah. Bergaul maka adalah pengetahuan. Di samping itu ilmu manusia cenderung terbatas dan memiliki banyak kelebihan seperti mana Allah berfirman wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama ba'da ilmi syai'an. Di antara kamu ni ada yang dikembali kepada usia yang sangat tua sehingga bila dia berada dalam usia itu dia lupa dah sebelum ni dia ingat. Orang panggil nyayuk anak dia tak kenal tu anak umur 100 tahun lebih dia mati pun kerana siapa umur dia. Dia sehat, dia tak ada penyakit. Dia pun nak syekah. Dia tepuh ke kereta. Perempuan tepuh dia. Tepuh bobo kena. Sedang balik dengan berik kena. Dia pun rupah. Dia boleh bangun. Dia siap ngepek dah ke nanti. Dia ngepek. Lepas tu dia pergi. Perempuan tu ada nak tanya ke apa. Nak bawa hospital pun dia tak sedih. Rupanya masuk batu butir lepas lagi. Sampai rumah tu dia jadi sakit. Wang hospital beberapa jam meninggal dunia. Bila kita ada batu masuk pecah sini. Dia boleh pergi, boleh kelik lah. Meninggal dunia. Dia siapa masa tu. Nak ayatnya, sebelum berlaku gitu tu dia tak ingat. Siapa dia pergi masjid. Mungkin dia orang asal aku berkhian. Dia pergi masjid besar. Hari Ahad. Dia marah tu imam. Dia tak imam tak semai jemaah hari ni. Mungkin dia hari Ahad. Jadi tak boleh nak kira. Dia nak pukul. Dia pakai tukar. Kata tak ada apa. Kita boleh tak benar. Jadi Pak Darana kan ikut dia pergi mana-mana. Ada seorang tu. Jauh dia ikut dia pergi mana-mana. Takut dia tak boleh kelik. Dia boleh kelik. Tapi mana dia tak ingat. Kadang-kadang ini lah maksud Allah SWT. Dulunya ngekir lah. Nak ayatnya manusia. Kadang-kadang siapa tak tu. Setengah tu tak ada siapa pun meninggal lebih awal. Begitulah manusia. Allah menyebut dirinya dengan nama Al-Halim. Maha penyantun. Halim ni dia ada makna beberapa makna. Kita bincang kemudian lah. Jadi kalau penyantun itu paling sesuai lah dalam bahasa Melayu. Sebab Halim ni dengan makna dia Halim ni salah satu makna dia mudah kira. Lepas tu sabar. Penyantun. Sebab dia kata penyantun tu bahasa terbaik dalam bahasa Melayu. Lepas tu kita bincang kemudian. Dia ada beberapa makna yang terkandung dalam Halim. Jadi Allah sebut diri dia dengan nama Al-Halim. Maha penyantun. Dalam firman dia. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya dialah Tuhan yang maha penyantun. Lagi maha pengampun. Kerana Halim Allah lah dia beri peluang kita bertaubat. Buat salah pun ditahu hukum lalu. Kerana Halim itulah. Akan tetapi Allah juga guna kalimah Halim untuk hamba dia. Seperti yang disebutkan dalam surah As-Saffat itu. Ayat 151. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami
sampaikan berita gembira pada Nabi Ibrahim. Dia akan dapat seorang anak lelaki yang halim, yang penyantun, namanya Ismail. Hak tadi ulamin alim, Ishak. Hak tadi Ishak, larah bahasa pun lebih kurang sama. Ni guna halim kepada Nabi Ismail. Makhluklah. Dialah Ismail alaihissalam. Jadi sifat halim pada diri Ismail tidaklah sama dengan al-halim pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak sama. Tapi Allah guna. Allah menamakan diri dia dengan As-Sami', Al-Basir, Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Seperti dalam firman-Nya, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima. Amanat di sini mana? Amanah. Kalau kita pemegang amanah, kita wajib tunaikan amanah. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan hukum dengan adil, dengan saksama. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah guna Sami' dan Basir untuk diri dia. Lalu Allah menamakan beberapa hamba-Nya dengan nama itu juga. Dengan nama Sami' dan Basir. Misalnya, dalam firman Allah, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setitis air. Nutfah ni setitik air mani yang bercampur. Campur tu maksudnya bercampur dengan orang panggil sperma lelaki dan perempuan lah. Ibu bapa kita lah. Yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Kami akan nabtalihi, kami akan uji bila dia lahir. Faja'alnahu sami'an basira. Dan kami jadikan dia mendengar dan melihat. Mendengar dan melihat ni kalau kita tengok tafsir maknanya mendengar manusia dan penglihatan manusia sebagai sumber ilmu. Kita kata binatang ada juga. Bila kata sumber ilmu, ulama kita bincanglah maknanya apa yang dia tengok, manusia tengok, dihantar pada akalnya. Apa yang dia dengar dihantar pada akal. Benda tu tak berlaku pada hayawan. Tengok juga, tapi dia tidak. Mana bila tengok, sekadar tengok, dia tidak hantar pada akal, maka maklumat tu sia-sia. Dia tidak boleh diproses. Tapi manusia ni, dia boleh berinteraksi dengan apa yang dia tengok. Dia boleh berinteraksi dengan apa yang dia dengar. Sebab apa? Sebab dia ada satu juz yang tidak ada pada makhluk. Dia akal. Otak tu ada belakang otak tu. Potok kambing. Tapi gula gitu lah. Tapi manusia ni akal. Bukan otak, akal. Baik, seterusnya. Allah juga menyebutkan dirinya. Jadi sudah tentu kalimah Sami' dan Basir bila digunakan kepada Allah, dia mempunyai makna yang sempurna. Tapi bila disebut baru manusia, dia menunjukkan makna yang terbatas. Tentu dah begitu. Kemudian Allah menyebutkan dirinya dengan Ar-Ra'ufur Rahim. Seperti mana dalam ayat Innallaha bin-nasi la-ra'ufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia. Ra'uf ni kasih dianya sehingga dia berlembut dengan manusia. Makna lebih mendalam lagi kita bincang kemudian. Itu makna Ra'uf. Tetapi Allah juga sebut perkataan ini kepada hamba-Nya. Misalnya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari puakmu sendiri, dari anak beranakmu sendiri, dari bangsamu sendiri. Terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Dan dia penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Dia guna Ra'ufur Rahim. Ini untuk Nabi. Sifat. Jadi kalau kita tengok dalam i'rab Quran, Azizun, Harisun, Ra'ufun, Ra'ifun, semua ni menjadi sifat pada Rasulun. Maknanya kalau kita nak tafsir, dalam ayat ni Allah sebut 4 sifat Nabi. Apa dia? Azizun alaihi ma'anittum. Maknanya kalau susah dia juga jadi sedih. Itu makna mengambil berat. Sifat yang kedua, harisun alaikum bil mu'minin. Dia nak kamu beriman. Dan dia ni raufun rahimun bil mu'minin. Dan dia ni sangat simpati, sangat berkasih sayang
dan sangat penyayang lah pada kamu. Sifat pengasih dan penyayang pada diri hamba tersebut tentu tidak sama dengan sifat Rauf dan Rahim bila disandarkan kepada Allah. Tentu tidak sama. Allah menamai dirinya dengan Al-Malik, Al-Malikul Quddus. Mana Tuhan, Al-Malik mana raja. Al-Quddus makna yang suci bersih, yang suci daripada sifat-sifat kurang. Kemudian Allah juga sebut kalimah yang sama, menamakan nama tadi kalimah sama Al-Malik itu kepada makhluk dia. Misalnya wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kerana di hadapan mereka ni ada seorang raja, Malik, kalimah yang sama. Ada Al-Malik, Malik yang akan merampas setiap perahu. Ni cerita Khadir itulah. Cerita Khadir kan? Khadir Nabi Musa. Semua kekuasaan kerajaan yang ada pada para hamba, semua itu akan binasa. Serna hilang. Dia akan jadi lemah. Akan sekali jatuh tu. Tapi sebelum dia jatuh tu, sebelum hilang tu akan panggil raja juga. Kalimah tu lah juga digunakan kepada Allah ni. Kekuasaan yang hakiki, yang tidak pernah jatuh, tidak pernah lemah, yang sentiasa ada kepada Allah, hanya Allah sahaja. Yang berada di tangan Allah. Bahkan, kalau kita panggil raja-raja yang ada atas dunia tu, siapa yang beri Allah? Bawah tu dia ada buat tu lah. Allah sebut. Dialah yang memberi kerajaan kepada siapa dia. Dialah yang menghalang. Dia yang menjatuhkan kerajaan siapa. Bawah tu. Dia mengangkat darjat manusia. Dia membentangkan rezeki padanya. Seperti mana ayat 26 surah Al-Imran. Cuba kita tengok. Qul, ataupun kita sama kita apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan pada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan sesiapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi walaupun diguna nama Malik kepada manusia, tetapi Malik yang sebenar, yang hakikat adalah Allah. Sebab tu Allah kata, aku beri pada siapa aku nak beri. Kadang-kadang kita tak suka boleh ke dia. Lepas tu Allah cabut sebentar. Cabut sebentar. Lepas tu kadang-kadang boleh pula. 2 kali dia boleh. Lepas tu orang lain tak boleh sekali apa. Ni nak boleh sekali pun tubuh kita tu. Lepas tu dia beri pula pada orang lain. Memang begitulah dunia. Siapa bila-bila gitu. Siapa tu kerja awak gitu? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok selepas zaman sahabat tu, Sayyidina Hasan pernah jadi metan boleh. Lepas tu boleh. Sayyidina Abu Bakar metan. Kok paling jauh tu manusia nombor 1. 3 bulan. 3 tahun 2 bulan setengah. Ataupun lebih sikit. Lepas tu Sayyidina Umar lama. Sayyidina Osman pun lama. Sayyidina Ali sekejap itu. Nak buat lagu kan? Begitulah. Yalah kalau kita nak bicara tafsir apa tu? Untuk apa tu ayat kita? Nak suruh berhati-hati. Jangan disombong bila jadi kerajaan. Jangan rasa besar diri bila berada di tampuk. Sebab Tuhan nak tunjuk. Kadang-kadang Tuhan nak uji kita setara mana tengok. Itulah ar-ri'asah taklifun wala tashrif. Kepimpinan ni taklif, bebanan, bukan populariti. Itu peringatan daripada Allah. Kemudian seterusnya, Allah menamakan diri dia Al-Aziz dalam firman. Kalau kita tengok Al-Aziz dalam firman dia, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Tuhan yang maha mulia, maha perkasa, maha jabbar. Jabbar ni maknanya dia nak bertindak, dia tak dengar wah ikut dia. Itu jabbar asal maknanya. Dia tidak takut ke orang, dia tak pelera sama. Kalau dia nak bertindak, lah ni dia panggil jabbar ni mutajabin diktator. Jabbar ni maknanya Tuhan yang maha kuasa. Sehingga kalau dia nak buat keputusan, dia akan buat. Dia nak tentukan Aisyah tu tak boleh anak. Minta doa pun tak boleh. Nabi tak boleh anak dengan Aisyah. Nak orang, itulah Tuhan. Dia tak ikut. Kalau dia, mesti dah Aisyah tu berdoa, mesti Nabi berdoa. Sebab Nabi ajar kita berdoa sedapat anak yang saleh. Mesti. Tapi Allah tak boleh. Allah beri anak dengan isteri yang lain. Itu nak orang, itu takdir lah. Tapi kita berdoa, berusaha tu, boleh pahala. Namun Allah memberikan nama Al-Aziz kepada beberapa hambanya. Seperti dalam firman, Qalat imra'atul aziz, cerita Nabi Yusuf ni lah. Telah berkata isteri kepada Al-Aziz. Al-Aziz ni maknanya yang mulia. Tapi di sini maksudnya ke dia?
Raja, pemerintah. Kalau lah ni ke Al-Aziz ni, kalau guna untuk raja mana yang maha mulia lah dia kira. Tapi nak sebut maha tu sebenarnya tak berapa sesuai lah. Yang mulia gitu lah. Jadi biar pada-pada lah nak guna pun. Tengok orang tu. Biar gitulah. Dia lain beza Al-Haris ni lain. Al-Haris ni kalau kita nak guna pada soal Al-Haris, Haris ni makna Haris guna sin bukan sa. Al-Haris sin. Ana tak boleh sebut mana sebab dia punya pagar tak apa comel depan. Dia tubik angin banyak. Dia huruf mahmus ni dia tubik angin banyak. Ha alif rasin. Hatu tu makna jaga. Jaga ni siapa tak tidur malam. Jaga. Ya kau jaga agama siapa tak tidur malam. Kau tidur siapa tak lapar. Jadi nak guna kalimah tu dalam khutbah, Nabi takut berdosa dunia akhirat. Jangan tidak kita guna kalimah ni. Al-Haris li hadid din, li hadad din. Penjaga agama. Bemelah terjemahan Melayu tak nampak. Kalau terjemah orang Arab, ya jaga agama, siapa tak nak tidur kuat jaga agama. Ya Allah. Kalau ui pun kita tak layak tu rasanya. Jadi kalau boleh tak sah. Tapi ubah dah. Rasa tak ada dah ni. Tapi kalau dulu ada digunakan. Ni anak pernah dengar lah di sebuah negeri. Baik, seterusnya. Jadi maksud Al-Aziz pada ayat ini adalah sama dengan Al-Aziz yang ada pada siapa tu? Dari sudut bahasanya. Tetapi dari sudut maksud dilalah, indikator makna dia tak serupa. Bila guna untuk Allah, nak ayatnya Allah ni perkasa yang hakiki. Allah menyebutkan nama Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Hak sana juga. Cuma dia mari ayat lain. Kepada dirinya. Misalnya Allah kata kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Allah sebut Al-Jabbar, Al-Mutakabbir pada dirinya. Ayat sana juga. Kita tadi kan Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Lalu Allah sebut kalimah yang sama. Tetapi Allah nisbahkan kepada manusia. Apa maksud dia? Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong. Yang tebak ni cok. Cok ni sehingga tak boleh keluar lah. Kalau luar tak boleh masuk. Itu mana yatbak dalam bahasa Arab. Supaya khatam. Kalau luar tak boleh masuk, dalam tak boleh tubik. Jadi Allah cok hati orang yang setiap hati mutakabbir yang sombong. Jabbar lagi melakukan perbuatan sewena-wena. Moga dia jabbar. Nama Al-Jabbar dalam ayat di atas tidaklah sama dengan Al-Jabbar yang dinisbahkan kepada Allah. Tentu tidak sama. Sebab tu setengah ulama dia kena istilah. Kalau satu perkataan itu diguna pada Allah dan juga makhluk, dia kira mutlak dengan muqayyad, dengan majas. Hakikat dengan majas. Jabbar itu mana hakikat untuk Allah. Memang dia jabbar sungguh. Dia mutakabbir sesuai hakikat. Tapi bila guna pada itu majas. Majas ni mana pinjal saja. Dia nak tahu sesuatu untuk dia benarnya. Tapi apa guna juga? Sajalah. Sama ada dalam bentuk nak puji. Tapi hak ni bukan ni. Hak ni dalam bentuk nak keji. Sebab mutakabbir, bila kita guna sifat yang tidak suar pada orang, itu bukan puji dia panggil. Itu keji. Kata Allah juh nyawa. Ampun ni, omong-omong ni. Baru jumpa orang juh ni. Pada kawan tu paling teruk mengangat tempat tu. Tu orang tak panggil puji lagu tu. Demikian pula dengan nama Al-Mutakabbir pada diri hamba. Tidaklah sama dengan Al-Mutakabbir pada diri Allah. Sama halnya dengan nama-nama Allah yang baik yang lain. Allah SWT juga memberikan nama untuk sifat-sifatnya yang mulia. Lalu Allah juga menyemarakkan sifat tersebut pada hambanya dengan menyebutkan sifat yang sama. Allah. Tadi nama tu sebiji serupa. Kalau alim, alim. Kalau ni tak, dia sebut sifat. Sifat tu khusus untuk Allah. Tapi ada juga ada Allah guna untuk manusia. Tapi tak sama. Sebagai contoh. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmu Allah. Sebut sini ilmu Allah. Illa bima sya'. Kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Makna kalau dia ada ilmu tu Allah bui. Setakat Allah nak bui. Kalau kita panggil alim besar tu. Setahu Imam Syafi'i tu kita kata alim. Tu setakat Allah bui setakat tu. Sebab tu banyak lagi ilmu yang Imam Syafi'i tak tahu. Allah bui pada orang lain pun. Anzalahu bi'ilmih. Allah menurunkannya dengan ilmu. Jadi kalau kita perhatikan dua ayat ni, ilmu ni dinisbahkan kepada Allah. Selepas ni baru ada kalimah ilmu dalam Quran, tapi digunakan untuk manusia. Hanya untuk Allah. Bi'ilmi makna bi'ilmillah. Min ilmi makna min ilmillah. Kemudian, innallaha huwar razzaq
dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Tuhan pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan, lagi sangat kukuh kekuatan Allah. Guna quwwah. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka memperhatikan bahawa sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan mereka. Huwa ashaddu minhum quwwah. Dia lebih kuat, lebih hebat kekuatannya daripada mereka. Ini kuas ini maknanya nisbah pada Allah, kekuatan itu. Dalam firman-Nya yang lain, baru dia nak buat perbandingan. Dalam firman-Nya yang lain, Allah menyebutkan sifat makhluk dengan dua sifat tadi, iaitu al-ilmu dan al-quwwah. Tadi guna ilmu untuk Allah, guna quwwah untuk Allah. Ini pula guna untuk manusia. Misalnya, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dan tidaklah kami berikan ilmu kepada manusia melainkan sedikit sahaja. Ini secara umum, kita ambil mafhum secara umum. Itu mana ilmu tu, maknanya manusia guna juga. Apakah bila disebut Allah berilmu, manusia berilmu, apakah sama? Tentu tidak sama. Tapi sifat ilmu tu ada belaka. Manusia pada sifat berilmu. Allah pada. Tapi tentu sebab tu ilmu Allah dia panggil ihatah. Ihatah ni makna tak terselindung. Semua dia tahu belaka. Ada setengah ulama dia kata, antara kalau kita nak sebut ni lah, bila Allah jadikan Quran tu sebagai mukjizat, walaupun dia terdiri pada huruf hijaiyah, kalimah tu kalimah yang digunakan oleh manusia, tapi bila dia sudah diangkat sebagai mukjizat, manusia tak boleh cabar. Salah satu maksudnya, Allah tidak kurniakan ilmu pada manusia sampai ke tahap boleh challenge Quran. Tak tahu siapa sih. Itu maknanya mukjizat Quran. Jadi hebat tahu mana pun ilmu dia, kita panggil hebat. Nombor satu di dunia dari sudut kebahasaan, tapi tak akan siapa boleh challenge Quran. Apa tu? Sebab ilmu ni jatah Allah. Maknanya Allah awal-awal lagi, dia tak akan pergi siapa sih. Tu orang panggil mukjizat. Selagi boleh dicabar, kita panggil mukjizat. Begitulah wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada lagi yang lebih mengetahui. Ni maksudnya alim. Alim tu ilmi, dhi ilmi tu mana manusia. Setiap orang yang ada ilmu kalau manusia ada lagi yang lebih alim. Maknanya Allah lah. Jangan disombong lah. Kalau kita guna ayat ni untuk sama-sama kita pun boleh. Setengah ulama kita wasalih. Adalah orang lebih alim pada kita. Tapi kalau nak kira mutlak hakikat, semua manusia, gabung semua ilmu manusia ni, maka manusia yang bernama manusia berasa alim. Ada lagi orang kata sampai Allah SWT. Allah itulah yang memberikan ilmu pada manusia. Baik, hak tu bab ilmu. Kita ambil sekali lagi lah ni. Misalnya hak quwwah tadi. Disebut kalimah quwwah tadi. Tadi digunakan Allah. Quwwah tu digunakan untuk Allah. Ni contoh ayat Quran, kalimah quwwah digunakan untuk manusia. Allah juga yang guna. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu setelah itu keadaan lemah itu jadi kuat pula. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu jadi lemah pula. Dan berubah pula. Kalau tadi daripada tak ada jadi ada lah. Ni mula-mula lahir ke lemah. Tak boleh nak buat ke satu tu. Nampak cara. Kalau tahu tak atas tanah kita mati budak tu. Bayi tu. Lepas tu jadi kuat. Lepas tu jadi lemah pula. Bila? Ketika tua. Siapa berubah rambut. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui lagi maha berkuasa. Jadi nak ayatnya min ba'di quwwatin, selepas kuat maknanya ketika dewasa boleh berdikari, jadi lemah pula wa syaibah dia berubah. Kalimah quwwah itu digunakan juga untuk Allah dan juga untuk manusia. Begitulah hak terakhir wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah akan menambahkan kekuatan berganda-ganda kepada kamu. Mana dia begitu? Kekuatan di atas kekuatan mana? Kekuatan yang berganda-ganda kepada kamu. Allah guna kuah dulu. Cumanya sifat ilmu dan kuah pada diri makhluk tidak sama dengan ilmu dan kuah bila disebut untuk Allah. Tentu tidak sama. Maknanya semua ni hadirat. Dia kena pergi merujuk pada ayat laisa kamitsli syai'. Itu kaedah dalam Quran guna. Tu kaedah dalam Quran nak menyatakan Allah ni tidak ada syarik bagi Allah. Syarik ni maknanya hak setara dengan Allah. Dia guna laisa kamitsli syai'. Tak sama. Walaupun zahir nampak sama kalimah.
Kemudian seterusnya tu kita bincang minggu seterusnya insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.